Tapi hari ni Nana nak makan nasi dagang. Nasi kutuk daging dengan serati. Tu dia. Ni 15 rial karo lauk. Oh, boleh makan doa lah semue. Hai, assalamualaikum. Duk gung. Ni kita duduk rawang. Pak duk gung. Yalah tu. Tema molek sikit. Kena Mula. Hai, assalamualaikum. Duk gung. Ni Nana duduk rawang. Duk gung. Duduk di kedai Amba. Duk gung. Kedai makan paling sedap. Duk gung. Lo ni dia waragapa. Duk gung. Kita nak pergi tengok dalam. Duk gung. Boleh lagi dah Pak Peng. Okey, biarlah deh. Biarlah kita mula dengan gini sebab kata nak tarai. Kalau bemak terjadi kita je rasa renah. Lo ni Nana duduk di Rawang. Tapi like Tonteja Kampung Melayu. Nana duduk di kedai ni. Ambos. Kedai Ambos ni kedai kakak Nana lah deh. Siapa-siapa pun kenal. Dia ada jual masak ke utara. Ada bodoh, ada gula, ada singgah, ada belako. Lepas tu lain pada lain. Dia ada nasi kabu harga 5 rial pun ada. Lepas tu lain daripada nasi kabu dia ada hak Nana weh nak pernah makan. Ya weh sekali. Iyalah nasi dagang. Nasi dagang utara memang sedap. Nana jual memang laku nasi dagang sebab ambil gapo resipi dari kakak Nana ni lah. Nasi dagang dia ada kan gula hayat, gula kutu, gula serati, ada belako. Istimewa kali serati. Memang sedap lah royak kakak dia. Kakak dia memang sapa nanti kita nak jalan jom. Lo ni Nana sapa dalam pukul 1 lebih dah. Jadi nasi hok Nana nak makan ni. Ni nasi orang panggil nasi gapo ni? Nasi daging. Tengok nasi daging dia ni. Nasi daging ya. Nana ambil resipi ni. Belajar mari ni. Sedap, memang sedap. Semua lah Nana kalau mai sini lewat semua. Kalau pagi-pagi ni memang penuh. Depan ni ada belakang dengan barang manis, lauk, tiba tepi dah penuh depan ni deh. Lepas kat tepi ni pun penuh juga. Ni kita mari punya ni ada lagi sikit banyak lah campur-campur. Ada gula putih, labu. Ni kan nama ni. Gula buku besar kau. Ada goni, ada kabu kaki ayam, kabu perut. Kabu perut sambal sedap. Tapi si pun nak habis dah weh lah ni. Gula kuning. Ada sayur, sambal belacan you kau semua. Ni tengok sambal belacan. Ni sambal belacan, ni orang panggil belacan. Lepas tu ada daging bakar, ayam goreng. Lek ni ada lagi. Ada gula apa? Gula ayam, gula udah besar, gula kuning udah besar pun ada. Udah galah. Boleh kalau pergi nak makan udah galah boleh buat kait buat pau. Bayar dia galah dak. Asuk ayam pun ada. Ni lah sikit banyak lah. Ni enggak sikit-sikit sebab kita main lewat. Tapi hari ni Nana nak makan nasi dagang. Okey lah ni kita duduk dengan tuai kedai Ambah ni semak jetak jelah dah. Yalah dah. Ni abang dibuka lama mana dah kedai? Sini buka ada 5 tahun lebih lah nak masuk ni tahu. Tapi belum ni pun duduk buka atok dah dah. Iya. Habis di mana teh? Belum ni buka di Taman Seri Gombak. Bapa yang ketal lah. Situ memang besar lagi kedai dah. Luah lagi situ dah. Luah kedai, orang beramah situ. Okey, Nana nak makan nasi daging ni. Kita lagi boh weh. Ni hari ni special lagi kakak boboh weh dah. Semua mari cedok diri ya. Tu nak tengok stek ya. Dia mari lewat tu. Ni jelah. Kita boleh lebih sikit lah. Lebih sikit sebab lewat. Habis tu sambal. Kita makan. Sambal apa ni? Sambal kelapa, amanyo. Amanyo. Lepas tu? Lepas tu? Lada sikit. Lada.
Acah timur. Acah timun batai. Ada. Acah timur Ah, ni Acah ni Timur. special ni. Lepas tu kita beri lauk Lauk. kutuk daging. Ni. Kutuk. Ha ni. Ah, Tes ni. serati weh. Masa mari lewat, inilah benda jadi ah. Serati. Ni kita serati. Lepas tu Ni kutuk daging. kutuk daging. Si daging kutuk itik Ha. 10 riyal. Daging pun suka. Daging pun sama kau. Tapi kalau sama gini jadi 15 kan. Oh, daging bersama juga. Ya RM5 seketul lagi. Oh, kalau beli RM5 daging RM1 besar, tengok. Daging. tambah pula RM5 ya. Murahnya. Ni. Oh. Jadi dia. Tengok ni. Oh, sedap kali ni. Nasi kutuk daging dengan serati. Tu dia. Jadi? Ni. 15 riyal wakar lauk. Oh, boleh makan doa lah semue. Siapa tak terang lagi boleh main terang. Nasi daging yo ni. Bekok-bekok berah ni memang sedap lah ni kalau tengok di go ni kat ada. Ni sedap ni, sedap. Nanti kita nak kita rajum. Ni nak royak dah. Nasi daging ni kalau le utara ke le Kelantan kita deh. Dia ada nyo. Nyo sama nyo dengan ikan deh. Sama nyo sama ikan tumis. Tapi kalau gilik kanu dia tak letak ni, tak sama ni. Mana kata lain lah, beza lah sikit. Tu kita baru tahu je. Lepas tu tengok kutuk dia semu. Ni tengok ni. Kutuk dia memang pekat. Oh, ni pekat sungguh. Kita nak terang. Ni. Terang kutuk saja dulu eh. Bismillah. Ni daging, telah serati pula. Isi serati lagu ni deh. Kodam. Isi serati ni rasa dia kemah pada cahaya. Anak suka ayam, isi dia lembut sikit. Kalau serati dia kemah sikit, stok rata dia beri lagu ni deh. Tok tino keras-keras kurang ah. Kau ni kalau makan kena makan dengan sambal dengan apa nama ni acah timur deh. Tak takut bila itu lah. Kalau makan kedai ni memang pur. Nasi dia deh dengan berah dia deh, nampak lembut dia, lembut kan sedap. Kalau makan dengan sambal kan sedap. Rasa dia pemakai terpanjang lah kalau katanya. Okey, siapa nak terang boleh mari kedai Ambo. Dia bukan ada kata nak tik daging saja dia. Dia ada dengan dibos lebih gula. Gula dia lagi sedap. Gula sedap sungguh. Makan dengan buah peta pun sedap. Ada belakang ule-ule pun ada. Memang sedap. Kalau nasi kerabu pun murah. 4 riyal pun ada, 5 riyal pun ada. Dia kata. Agak murah. Pakat mari saya mula.